Hello, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni resepi dia adalah lepat pulut hitam Kita boleh makan dengan rendang Rasa dia seakan-akan rasa lemang sikit. Sebab kita letak santan, letak garam dan kita kukus Kita tak bakar Jadi rasa dia seakan-akan lemang juga Okey, ikuti hingga akhir resepi kita lepat pulut hitam. Pertama sekali kita masakkan kukus pulut hitam setengah masak macam ni. Nampak tak? Dia tak berapa masak sangat Kemudian kita letakkan santan garam. Letakkan 1 sudu besar gula. Letakkan setengah sudu teh garam. Kemudian kita gaul je Okey, lepas tu kita gaul je serata santan, gula dan juga sedikit garam tadi kita gaulkan serata macam ni Okey, kalau dah serata macam tu, kita nak bungkus dia dengan daun pisang Kita nak buat macam lepat lepat pulut hitam namanya. Kita boleh makan dengan rendang nanti Okey, begini caranya. Kita ambil selai daun pisang yang telah dilayu Okey, kita ambil selai daun pisang yang telah dilayu. Kemudian kita letakkan kita punya pulut tadi yang dah letak santan Kemudian kita bungkus ataupun balutlah seperti kita balut lepat tu. Macam tu. Macam ni. Nampak tak? Okey, kita masuk dalam kukus. Sebab lepas ni kita akan kukus Sekarang kita siap bungkus. Kita kukus kembali dalam 20 minit Okey, sekarang lepat pulut kita dah masak. Wah, sedap sangat nampaknya. Okey, mari kita hidangkan kita punya lepat. Bismillahirrahmanirrahim. Hidangkan semua. Okey, sekarang lepat pulut hitam kita dah siap dihidang. Ada rendang juga Kita boleh makan dengan rendang. Rasa dia sedap, seakan-akan rasa lemang juga sebab kita letak santan, semua kita letak lah. Macam resepi lemang tu. Cuma kita kukus saja Okey. So terima kasih kepada penonton selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.